Uh, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Engineer Firdaus? Jumpa lagi Ya, kita kali ni. Hari ni 27 Disember 2025. Kita dalam podcast bersama saya, Engineer Jutera anda. Malam ni kita nak sembang-sembang berkenaan dengan satu topik yang di apa nama ni, yang kita nak, yang diilhamkan hasil daripada bacaan kita buku buletin engineer yang ke 103 insyaAllah, berkenaan dengan apa employer interest and choice, ada berkaitan dengan attitude. Kejap saya share kita punya screen. So insyaAllah yang ni boleh nampak Engineer Firdaus? boleh jelas. Alhamdulillah. Baik. So tulisan dalam buku tu ditulis oleh Associate Professor Engineer Roslin Ramli. Ada nyata berkenaan dengan employer interest and choice. So dalam tu dia beritahu kata attitude ada 6 isu yang dia senaraikan. So berkenaan dengan qualification, skill competency, communication, career path, interview, knowledge, the last kali ialah creative and critical thinking. Baik, insyaAllah sebelum kita pergi jauh, saya nak tanya Engineer Firdaus, dengan kenyataan ataupun dengan harapan berkenaan dengan employer interest and choice, kan? Jadi kalau bahasa mudahnya kehendak majikan ataupun company lah. Dan apabila ada majikan ataupun company, pastinya akan ada staf pekerja. Okey, cuma kita akan bersembang, berlegar berkenaan dengan kita punya profession lah, engineer, jurutera. So mungkin ada sepatah dua kata sebelum kita pergi ke kita pergi ke lebih mendalam kupasan kita insyaAllah kali ni. Silakan. Ya, saya rasa ini mungkin jadi satu topik yang menarik sebab ya kita selama ni kita cakap pasal jurutera, kita cakap pasal technical skills, atas standard, but we forget satu lagi cabang yang penting juga, iaitu attitude. Okay. Sebab ini yang sebenarnya yang lead seorang engineer tersebut. So saya rasa tulisan ataupun depiction yang diberi oleh Profesor Roslin Ramli ni, saya rasa satu isu yang sangat penting lah untuk kita discuss mengenai employers interest dan choice, iaitu attitude seseorang engineer tu lah. So apa cabang-cabang untuk nak mewujudkan, untuk mengatakan bahawa seorang jurutera tu mempunyai attitude yang bagus. Itulah. Cuma itulah dia dia ada dalam majalah engineer kan. Ya. Dia berkenaan, dia tajuk dia mengenai apa untuk sesi ni yang ke-103 lah, tajuk dia maritime engineering kan. Ya, yang tu ke dalam apa nama ni, keluaran buku buletin engineer tu. Sekejap saya cuba share di sini. Mudah-mudahan mendapat gambaran. Tuan Ramli baca tiap keluaran. Macam saya ada. Saya tidaklah membaca semua keluaran, tapi cuma sebab saya berbackground electrical, jadi jadi saya. kalau sekiranya ada yang berkaitan isu electrical, jadi saya akan kita akan selok satu tengok lah kan, sebab yang menulis artikel-artikel dalam ni pun sebenarnya di kalangan rakan-rakan kita professional engineer, kebanyakannya lah ya. So mereka sudi meluangkan masa dan membuat kajian. Baik, saya share balik. Dah jumpa dah kita punya. Sama macam saya. Saya pun okey. Yang ini kan. Saya pun yang mana yang berkenaan dengan saya pun baru saya pay attention lah. Kadang-kadang yang tak bukan tu saya rasa macam tu ni kan. Baca jugalah, but baca juga untuk pengetahuan umum kan.
So inilah kita punya Okay. Board of Engineer BEM punya majalah bulletin, The Engineer. Kan? Ini yang paling Ya, latest kan? latest lah yang saya ada ni, yang saya ada dalam kopi ni, Maritime Engineering. So yang menariknya dalam buku ni juga ada menceritakan bahawa empowering engineers building the future. Yang itulah yang kata yang menariknya dalam keluaran kali ini. Boleh baca detail dan boleh dapat dekat internet kan, website. Dan cuma saya nak share di sini berkenaan dengan tajuk yang kita nak sembang, iaitu yang ini, di mana inilah keratan kita ambil part of it yang di top soft skill yang di crop atau diambil dari sini untuk kita discuss, insyaAllah. Baik. So ini perceritaannya ataupun kita punya tajuk, iaitu menceritakan kehendak majikan employee berkenaan dengan employer berkehendakkan attitude seorang staff ataupun jurutera yang ingin join syarikat yang dia nak join tu lah kan. Walau bagaimanapun saya berpendapat untuk mengimbangi attitude haruslah berada di dalam sistem yang boleh mencapai attitude tersebut. Sekiranya, ini pendapat saya dulu, di mana sekiranya berkehendakkan attitude sedemikian, tetapi environment ataupun sistem yang ada tidak tidak mesra tidak mesra, maka attitude agak agak dia macam tak tally kan. Sistem tidak macam seolah-olah macam tidak membenarkan attitude itu wujud. So dipendekkan cerita, kita ada attitude versus sistem, iaitu berkenaan dengan iaitu ada 6 tadi, iaitu qualification, skill competency, communication, career path, interview knowledge, creative and critical thinking, whereby sepatutnya untuk mencapai attitude tersebut, sistem yang perlu ada adalah current competency system, skill gap funding system, psychological safety system, lattice mobility system, reverse due diligence system, cognitive offloading system. Sebenarnya all this kind of system sebenarnya, kalau kita boleh kalau ada masa, kita boleh go detail in term of boleh Google mencari apa in detail, secara detail dan lebih jitu untuk mengimbangi benda tu. Cuma malam ni kita akan bersama-sama sembang macam mana pandangan Engineer Firdaus dan saya juga berkenaan dengan penghasilan attitude, dan kita mulakan dengan dari segi qualification. Ataupun kita nak ambil satu contoh di mana persoalan yang kita nak bincang malam ni adalah sekitar, kalau boleh saya kategorikan dalam 3 grup. Yang pertama, grup pertama adalah yang mempunyai 1 tahun pengalaman. Mungkin grup kedua 10 tahun pengalaman, dan grup ketiga iaitu 20 tahun pengalaman lah. Jadi dalam ketiga-tiga grup tersebut, saya rasa saya ingin memandang yang grup kedua. Reason dia, grup pertama tu rasanya 1 tahun pengalaman, rasanya dia staff ataupun jurutera yang muda, jurutera muda itu perlu mempunyai some experience dulu. Okay. Tapi kalau yang kata is there any particular reason kenapa you pilih 1, 10 and 20? Okay. Reasons behind that sebenarnya saya melihat dari segi begini.
dalam saya punya La haula observation. wala quwwata illa billah. Bukan yang lepas punya video saya ada, ni Ah, untuk contoh untuk electrical okay, dalam okay. video lepas saya tu saya bentangkan sistem Mhm. pentaulihan yang mana untuk electrical kalau daripada graduate sampai ke apa? Sampai ke the highest sistem pentaulihan tu lebih kurang Mhm. 9-10 tahun. Mhm. Okey, cuma itu which is consider a perfect times kan, Mhm. cuma dan mungkin juga in order to get all that apa nama ni pentaulihan seperti mana yang saya tunjuk dalam video lepas tu, barangkali more than 10, so in between Mhm. 10 to 20. Mhm. Okay, kalau nak kata 5 ke 10 tu masih tak cukup, kerana bila Mhm. saya berdasarkan dengan saya electrical punya pentaulihan tu 9-10 tahun. Sebab tu saya ambil grup kedua ni yang 10 tahunnya. So you are saying yang first year very young, fresh. So Mhm. 10 years maksudnya dia dah ada PE, dia dah ada become manager level lah kan? Ya. Betul. So, Then 20 years that mean dia dah very super senior lah tu. super senior ataupun dia kalau Director lah. director, either dia nak praktis sendiri ataupun dia nak jadi someone, tapi kalau kata dari segi makan gaji dengan kan staff dan pekerja ni, maksudnya company dan dengan staff, so this is the thing that yang kita nak sembang malam ni lah kan. Cuma kita cuba hurai apa nama ni, apa yang dinyatakan oleh Profesor Engineer Roslin Ramli tadi atas tadi ni, berkenaan dengan apa yang company ataupun employer berkehendak. Kehendak macam mana dari segi qualification. Kan, rasa-rasanya pandangan Engineer Firdaus, qualification yang dimasukkan ni macam mana? Itulah bila kita cakap qualification ni, of course bila kita cakap pasal jurutera ni, the first qualification adalah we don't talk about skill lah, apa-apa kompetensi lagi, sebab skill kompetensi nanti dia akan jatuh nombor 2 nanti kan. But the basic qualification yang perlu ada adalah macam I think you mention about current competency system lah, maksudnya kita we need to graduate as a engineer, so that is the kompetensi yang basic sekurang-kurangnya qualification yang perlu ada. Di samping you registered as a professional engineer, registered dengan BEM to be a qualified accredited engineer. So for me that is the basic qualification yang patut ada lah pada seorang engineer tu. Sebab So that kadang-kadang yeah. sebab So kadang-kadang kalau kita tengok ialah ini berlaku dalam market di mana Engineer Firdaus, di mana kita melihat apa nama ni, advertisement headhunter, orang yang cari kerja atau menawarkan peluang pekerjaan ni, ada yang berkeinginan dia memerlukan seseorang pekerja yang mempunyai lebih kurang 8 tahun ke atas, 10 tahun ke atas lebih kurang. Tetapi dalam job apa nama ni, offer tu juga dia ada bagi tahu, advertisement tu dia ada bagi tahu juga bahawasanya memerlukan CGPA 3.5 ke atas. Kan, so dari segi qualification adakah masih apa nama ni relevant orang yang mempunyai 10 tahun experience tetapi masih memerlukan CGPA yang begitu tinggi. Ya, itulah. Apa tu, bila kita tengok dalam bidang dia ada two sector that we need to talk about lah. First the Okay. academician, and second is the competency sebagai buat kerja. Of course, if you have a various of choice, contohnya ramai orang nak apply, of course you nak kena filter and you will choose the best one. Tapi kalau somebody yang dia graduate, and then after they graduate and he go for some certain competencies, that mean because we must know that bila kita bekerja ni, it's not that bukannya apa yang kita boleh bagi kepada syarikat, tetapi apa yang market perlukan yang kita boleh bagi.
Okey, apa Hmm. contohnya macam Apa yang market perlukan kita boleh bagi. kita boleh bagi. Contohnya Baik. macam market perlukan kalau somebody to be endorsed adalah PE dan PEPC, dan kita ada PEPC itu. So that Hmm. is the requirement now. So requirement bukannya tengok pada you ada CGPA ataupun tidak. Of course that is a very very good value untuk Hmm. kita nak add untuk kita dalam ni lah, that is a basic requirement lah. Okay, Hmm. sebab kita tahu setahun berapa ratus ribu yang graduate as a engineer. Okay, Hmm. of course persaingan itu perlu. Okay, perlu ada. Jadi bila you nak bersaing dengan orang lain, bila you first entry, macam you first level tadi kan, yang tahun pertama tadi kan, bila you dah Hmm. graduate, you nak masuk, bila you bawa sekeping kertas ataupun dua keping kertas resume itu, dan you katakan bahawa saya ada itu, ini sudah pasti susah untuk orang nak evaluate. Jadi of course CGPA itu memainkan peranan yang penting untuk nak antara you dengan calon-calon yang lain lah, bila ada Hmm. banyak calon yang datang lah kan. Hmm. But apabila seseorang tu dah ada, mungkin come to second level, your second level 10 years tu, I think CGPA bukan lagi satu kayu ukur untuk nak ukur somebody tu adakah dia bagus ataupun tidak. I think the next level dari kayu ukur adalah how this guy present himself, apa background ataupun competencies yang dia ada yang boleh assist untuk syarikat. Untuk syarikat tu lah, mungkin syarikat tu perlukan designer or whatsoever. So I think macam kita ada ST, kita go for pendaftaran, serta pendaftaran ni kan, sebagai seorang jurutera competence apa semua, Hmm. PEPC. So this will assist untuk employers punya interest untuk dapatkan kerja. Okay. Sebab menarik yang di situ, Engineer Firdaus, saya nampak di mana kita juga mempunyai bagaimana ya? Kita juga mempunyai di Malaysia, kita ada banyak agensi yang memberi pentauliahan. Kita bagi certified mereka baik dari segi kejuruteraan maupun di bidang pengurusan, especially pengurusan projek lah. Walaupun nama pengurusan projek, tetapi kalau jurutera itu bekerja di bidang facilities ataupun di bidang maintenance, operation kan, sebagai owner, uh, beliau juga terlibat secara langsung berkenaan dengan pengurusan lah. Pengurusan sistem yang dipertanggungjawabkan kepada dia lah. Baiklah electrical ke, mechanical ke kan, civil pun sama kan. Saya rasa begitulah. Jadi basically ada dua role, iaitu management dan juga technical lah basically. So qualification tu saya setuju dengan Engineer Firdaus, di mana kita tengok keperluan dan kita cuba pastikan bahawa syarikat yang akan kita masuk ataupun ambil bekerja tu recognize jugalah kompetensi kita yang didapat daripada luar daripada syarikat tersebut. Sebab saya kadang-kadang bila kita bersembang kan, dengan kawan-kawan ada luahan, bukan luahan, tetapi mereka menceritakan ada setengah company dia punya preference ataupun dia preferred dia punya tu, dia lebih selesa dengan pentauliahan syarikat dia. Macam internal punya certification lah. Rather than yang open market, yang kata yang dalam Malaysia ni lah. Kan? Yang ada accredit by Malaysia punya bodies, all those things. So tak apa, kita pergi kepada skill and competency. Tapi itulah, kalau ada student yang tengok sini CGPA tu, yang tengok kita punya podcast ni, kalau boleh you strive for the best CGPA lah. Itu education tu is very important, because Setuju. bila you dah graduate tu, esok persaingan tu is very high. Of course people akan filter out So you strive the best whatever you do lah. Okay. Ya. So, setuju. Saya setuju dengan Engineer Firdaus, di mana those yang macam mana? Bekerja, so you ambil kompetensi sebanyak. Mungkin boleh, insya-Allah.
Okey. Engineer Firdaus, boleh dengar ke? Rasa macam sangkut ke ni? Tak. Okey, clear lah. Clear, clear. Alright. So, begitu untuk tajuk pertama berkenaan dengan attitude. Kemudian yang kedua dia senaraikan adalah skill and competency. So, skill and competency ni sebenarnya saya melihat pada sistem yang syarikat tersebut perlu sepatutnya lah ya mengadakan certain allocation budget untuk staff yang diambil untuk groom ataupun upgrade ataupun apa nama ni apa dipanggil apa? Reskilling ke apa? Ha? Nature, bukan nature. NURTURE. So dia bagi peluang kepada staff untuk upgrade diri dia dengan allocation of budget. Sebab saya faham macam sekarang ni bagusnya kita ada HRD Corp punya inisiatif tu kan, di mana ada training-training yang bersesuaian mungkin untuk diguna pakai dalam dunia pekerjaan kita. Walau bagaimanapun bagi saya juga kadang-kadang tu bila kita baca dekat medsos kan, kita baca dekat Facebook, kita baca dekat medsos ni, WhatsApp group, adanya mereka kata setengah-setengah company tu dia orang dia orang sponsor training tu tetapi kena bond. Tak boleh lari. Tak boleh lari kerana dia dah sponsor kononnya. Kan, sedangkan yang kita faham sponsor kalau kata HRD Corp claimable tu rasanya bukan yang syarikat tu sponsor kot. Kan, jadi begitulah yang saya rasa kena ada lah, syarikat tersebut kena ada skill gap funding system ni. Cuma itulah saya nak tanya IR Ramli lah. Do you think kita punya university, this is general question lah, okay? Do you think kita punya kompetensi tak cukup? University kita bila dia graduate engineering, dia tak cukup knowledge yang dimasukkan sampai kita perlu ada skill gap, kita perlukan research on this skill gap analysis. Kita kena bagi training or whatsoever. What do you think? Soalan yang menarik sebenarnya. Terima kasih Engineer Firdaus. Saya cuba menjawab dari perspektif elektrikal bidang saya. Yang mana dalam bidang saya untuk the ultimate achievement dengan current sistem pentauliahan dalam bidang sebagai juruterelektrik ni, dia ada sekurang-kurangnya sekarang ni ada 3. Yang 3 itu adalah iaitu jurutera profesional di bawah Board of Engineer. Kemudian dia boleh menjadi seorang RAM, Registered Energy Manager di bawah Suruhanjaya Tenaga. Dan satu lagi Competent ataupun Service Engineer juga di bawah Suruhanjaya Tenaga. So ketiga-tiga kompetensi tersebut sebenarnya saya tak nak mengulang video yang saya dah ulas sebelum ni. Cuma keperluan dari segi market niche untuk mengatakan bahawasanya certain skill set yang diperlukan, saya berpendapat seharusnya dia tally dengan sistem pentauliahan kita ada. Kalau tidak menjadi kalau tidak menjadi keberatan lah, kalau tidak keterlaluan lah, ibarat dia macam ni lah. Dengan terhasilnya banyaknya kompetensi yang ada dalam market, adakah kalau kita boleh jadikan sebagai satu analogi, harapnya tepatlah, tak tepat mungkin boleh adjust. Bila kita mempunyai banyak kompetensi, adakah setiap kompetensi itu setara ataupun superseded
yang ada rank lebih atas, lebih bawah. Contoh, kalau kita nak ambil dalam contoh yang paling mudah, saya rasa contoh kalau kulinari, chef kan. Kalau kita sudah mau katakanlah chef ni tukang masak, tak? Dia mestilah pakar untuk masak. Jadi perlukah dia mempunyai sijil chef? Kemudian perlu lagi sijil roti canai. Perlu lagi ke sijil teh tarik kan. Jadi adakah begitu sebenarnya yang kita nak? Saya rasa kita punya yang macam you say kita punya PE atau PEPC is orang kata accredited bahawa this guy is an engineer. Okay, so this is menurut saya lah. Okay, so it can be debatable lah. Okay, boleh didebatekan lagi lah. Okay, so bila you ada PE ataupun PEPC itu is just to confirm that to accredit that you dah belajar 3 tahun, 3 ataupun 4 tahun di universiti, dan universiti you dah di accredited under EAC, which is under BEM, okay, Engineering Accredited Council, and you dah bekerja di bawah supervisor 3 tahun minimum, dan you dah duduk seat for competency of engineer under Washington Accord punya framework, order apa semua, then that melayakkan you untuk jadi BP. Okay, okay, that is a basic. Okay, that is a basic for professional engineer, for you to practice as a professional engineer. Fine. Then that's a basic. Okay, maksudnya dasar dia. Then after that mungkin certain agency dia ada, kalau engineer you kena ada this certain competency lah, tapi maksud engineer dia kena tie up balik dengan PE lah, professional engineer. Okay, maksud engineer tu adalah you adalah professional engineer, you dah ada PE, baru itu adalah base untuk you ambil certain ST. Kalau you tak nak pun you still a professional engineer. Okay, mungkin you dalam bidang electrical, you dalam bidang civil, mechanical, masing-masing agensi ada dia punya accreditation untuk bukan accreditation, competency punya certificate. But this is, pada saya, PE ataupun PEPC is not a I don't know, is it competency, but the most right word I think accreditation of the sijil dan pengalaman you selama tu. Sebab tu kalau orang cakap kat saya BEM macam mana BEM boleh sahkan diri seorang engineer, pada saya bukan BEM punya salah yang satu hari you duduk. You kena tengok balik 3-4 tahun you belajar tu apa you belajar. 3 tahun you duduk dengan supervisor tu apa yang you belajar. BEM cuma accredit apa benda yang you belajar di universiti dan apa yang pengalaman yang you dapat dalam pekerjaan tu lah. Pekerjaan tu. So that is pada saya PE dan PEPC lebih pada accreditation daripada more than competency. Dan competency you need to go for some certain ni lah macam ST ke some certain requirement yang perlukan kemahiran tertentu lah. Itulah pendapat saya. Baik. Sebab saya ada sebelum ni juga kita kadang-kadang kita sembang kan, tanya bertukar pendapat, sometimes wording professional, wording competency, competent, professional, dia bukan macam you cakap tadi lah, another one is pakar. So Zan, macam tu lah, dia berbalik kepada at the end of the day, kita kena understand what we are heading to. Kita nak ke mana sebenarnya ni kan? Kita nak perlukan semua ke baru melayakkan kita sebagai seorang yang bagaimana kan? Jadi ataupun apa tujuan utama? Kita faham, subspecialist kita faham. Tetapi kita kenal faham sistem pentaulihan yang kita ada, sepatutnya tally dan tie up, dan harusnya tidak cross. Dia tak cross, maksudnya dia bukan saling bergantungan, tetapi
dia ada synchronization from one to another, rather than masing-masing you can have your own competency cert, kan? Macam tu. Contohnya macam kata contoh kawan kita yang bahagian mechanical ada kompetensi untuk satu-satu equipment. Tetapi syarat untuk menjadi kompetensi itu tidak pula mengambil kira minimum requirement sebagai jurutera profesional. Jadi nanti di dalam market, dia akan menjadi satu persoalan gap, ataupun orang akan tanya sebenarnya status ataupun akreditasi ataupun pentauliahan tersebut berada di tahap mana sebenarnya. Is it parallel? Is it supersede? Ataupun macam mana? Begitulah. Itu yang saya nampak yang ada di Malaysia ni lah. Mungkin kalau boleh saya sambung sikit, maksud Tuan Ramli adalah kita kena ada satu pathway. Maksudnya okay, you daripada graduate, lepas you dapat PPC, then what is your cabang yang you patut dapatkan. So is it that mean the level of kompetensi yang you akan dapat selepas not just PE that and kind PPC, of things. Dan saya minta maaf Engineer Firdaus, saya nak beritahu di mana kalau sempat boleh tengok balik video saya yang sebelum ni berkenaan dengan pentauliahan jurutera elektrik punya pentauliahan, sistem pentauliahan tu. Kalau nak senang, mudah dan faham, boleh tengok, sebab saya nyatakan ada dua, iaitu current punya sistem pentauliahan dengan sekiranya ada new sistem pentauliahan. Yang mana sekarang punya sistem pentauliahan yang kita ada, kalau kita ambil benda itu dan dijadikan satu selling point ataupun produk, kita macam kita nak jual lah, kita akan bentangkan kepada lepasan SPM ataupun orang yang baru graduate kan, benda tu marketable tak? Macam itulah. Then we know either kita punya sistem pentauliahan kita itu bagaimana. Itu pandangan saya lah. Of course, saya setuju macam Engineer Firdaus kata, still ada ruang untuk kita melihat semula sekiranya ada masa berkenaan dengan sistem pentauliahan tersebut. Boleh? Mudah-mudahan saya menjawab kot soalan tadi. Baik, kita pergi ke yang nombor 3, di mana berkaitan dengan communication. Basically communication ni ini hasrat majikan ataupun bos ataupun superior lah kot nak. Communication maksud tapi saya meletakkan sistem yang sepatutnya ada untuk balance dengan attitude communication ni adalah psychological safety punya sistem. Maksudnya di sini bahasa mudahnya adalah two-way communication. Dia ada orang kata apa? Dia ada kaedah ataupun sistem yang membenarkan you can help me to fill up whatever gap that I have, and then the same spirit untuk the other way around should be there. Kan dia jadi contohnya bos ataupun, tapi yalah, of course lah dia datang dengan package yang bukan maki hamun, bukan mencaut, bukan nak kan nak buka silat, kan nak ambil pedang semua, bukan macam tu lah. Tetapi the system yang selamat untuk kedua-dua pihak mencapai kata sepakat sama-sama membangun sebenarnya. What do you think? I agree with you bila you cakap kata this is on psychology. Saya ada baca but I forget daripada mana source saya ambil. So it says that engineers, okay, nowadays engineers sekarang ni,
We orang kata we need to have 3 pillars, okay, 3 pillars lah, knowledge dalam yang perlu ada dalam kepala otak kita. Walaupun kita tak hafal, tapi sekurang-kurangnya kita ada. Yang pertama, kita tahu technical thing about benda yang tu lah. Okay, contohnya kalau saya civil, saya kena tahu macam mana technical part of the design apa semualah. Kalau you electrical, you kena tahulah apa voltan, what software, how to calculate apa semua. Walaupun you tak hafal apa tu formula, but at least you tahu sedikit sebanyak kan dia punya formula, faham kan dia punya formula dia. The second pillar is the act and standard. Okay, act, akta, standard, hukum, undang-undang yang digunakan, okay, yang relatable dengan kita punya knowledge, technical thing itulah. Civil ke ataupun design rumah apa semua, kalau kita nak design substation ke apa ke, apa benda yang act ataupun standard yang relatable. Dan yang ketiga adalah how we communicate with others. Okay, sometimes kita ada ideas, kita ada laporan, report yang design yang kita nak kena present. Bila kita cakap apa tu ability untuk communicate ni, bukan hanya sekadar kita tahu present, but kita tahu defend kita punya ideas. Kena tahu orang bila kita coming out with the design apa semua, orang akan lambas kita, tembak kita and shoot kita. So we must be able to have the defense system. And then engineers nowadays, we cannot work on silos. Okay, maksudnya kita tak boleh kerja kita sendiri. Dulu mungkin satu masa dulu when we design, kita boleh apa tu orang kata, kita boleh design kita punya, at the end baru kita coordinate. But now we work in real time. Kita ada need to have a meetings, we need to have a present of our ideas. So we need to have this apa ni orang cakap communication skills lah, okay, how to present our ideas, how to ni apa tu, okay, macam orang cakap lah, dulu satu formula boleh keluar daripada seorang saintis, okay, Albert Einstein ke apa ke. Tapi sekarang ni saintis dah tak boleh keluarkan satu formula lagi, sebab dunia dah jadi terlampau complicated. Okay, dunia dah jadi terlampau complicated. Yang Albert Einstein yang cipta satu formula tu, dia dah jadi too many branch, sampai dia dah jadi dunia complicated, sampaikan satu orang engineer, satu orang saintis dikatakan hari ni, satu orang saintis yang katakanlah dia punya IQ dia lagi tinggi daripada Albert Einstein pun, dia takkan jadi terkenal macam Albert Einstein, sebab dia punya ni dia dah branch banyak. Dia cuma ambil satu bahagian tu saja daripada engineer. So selain bahagian yang lain tu, you kena communicate lah. Okay, so sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok satu-satu invention sekarang ni bukan datang daripada seorang saintis ataupun seorang engineer pada zaman dulu. Okay, kereta datang daripada Carl Benz, okay, Henry Ford, okay, tetapi datang sekarang ni satu-satu invention datang daripada sebuah syarikat, sebab we need a team of engineers untuk buat sesuatu. So when we need team of engineers to buat satu, you kena ada skills of communication, team leading, discussion, meetings and kind of this thing lah. So itu apa yang saya faham mengenai communication on engineering. Baik. Ini pun berdasarkan pengalaman saya jugalah. Terima kasih Engineer Firdaus. In other word, kalau kita tengok dari sudut perspektif attitude berkenaan dengan communication, kita boleh kata jugalah bukan setakat staff ataupun candidate yang nak masuk pekerja itu should have a good communication skill. Both side, superior ataupun majikan ataupun on the other side juga have a good communication skill in whereby it been portrayed through leadership punya skill. By right. That is why saya berpendapat meletakkan sekiranya mempunyai satu sistem psychological safety yang sistem itu, maka dia protect kedua-dua mereka ini untuk harmoni. Kalau tidak dia jadi one way communication. Kalau one way communication, because we as an engineer, kita macam ni ya, macam mana, I hope betul di mana dan rasanya betul, whereby as an engineer, we are definitely tak boleh follow blindly. Even though benda tu
clearly mentioned dalam akta, clearly mentioned dalam specification, clearly mentioned dalam guideline whatsoever, clearly mentioned there. Sebagai seorang jurutera, kita seharusnya, sepatutnya automatically kena ada sense of get to know what is the reason behind that. Ya. The issue understanding dulu. Baru Hmm. kita boleh move forward. Kan? Tapi kalau macam kata follow blindly, orang kata apa, the spirit of being engineer tu dah tak ada. Macam takkan nak kata baik tak jadi engineer pun tak apa kan. Yalah, this apa ni isu AI sekarang kan. AI sekarang kan orang cakap kalau design pun AI pun boleh buat, but human touch is different. Human touch bila kita tak boleh ikut blindly tu, itu human touch dia. Maksudnya manusia ni dia ada macam you cakap lah, kita tak boleh follow blindly, dia ada intuition dia tahu. Jadi bila engineer dia ada rasa dia bahawa kalau aku buat ni benda ni jadi tak betul, yang mana AI tak ada benda tu. Okay, so AI mungkin boleh design, mungkin boleh tolong you design, mungkin boleh tolong you buat satu kerja, but engineer kena ada satu things of above AI, yang mana kita kalau kita kena ada satu benda yang kita boleh supersede AI kalau AI buat silap. Bukannya follow blindly. Saya setuju dengan Engineer Firdaus di mana kalau petik isu AI, kalau kita boleh katakan AI sebenarnya bukan penemuan baru, tetapi satu tools yang membantu lebih banyak kepada kerja-kerja clerical. Yeah. Kan macam data-data kan tolong key in, tolong masukkan. Tetapi kalau mereka analyze pun, mereka hanya boleh figure out based on this particular equation come with that particular result. Siapa yang nak kena buat decision? Kita as an engineer. Yes. Ataupun kita boleh kata sekarang ini mungkin AI memerlukan another 10 to 20 years baru mature. Now kalau tak menjadi keterlaluan, saya boleh kata AI ada dalam fasa prototype testing lagi. belum lagi mature, belum lagi boleh ambil alih in term of AI lah. But of course AI boleh membantu. AI memang boleh membantu, cuma dia tak still not sama macam dululah AutoCAD kan. AutoCAD orang cakap kata bila ada AutoCAD ni habislah kerja surveyor, kerja orang draftman habislah kan. But si draftman masih ada lagi hari ni. Jadi the concept of AI adalah AI takkan menggantikan manusia, tetapi manusia yang tak gunakan AI akan digantikan. So sama macam AutoCAD lah. Okay? AutoCAD tak akan digantikan. Manusia tak akan digantikan dengan AutoCAD. Tapi manusia yang tak pakai AutoCAD akan digantikan lama kelamaan. It's just a tool. Macam calculator dulu orang pakai sempua. Kemudian ada calculator kan. Itulah. It's just a tool. Yes. Dan kalau nak capaikan satu masa yang matang, AI itu pun mungkin ambil masa lagi lama lah. Mungkin. Kita move to the number 4, insyaAllah berkenaan dengan career path. Attitude memandang kepada career path, saya meletakkan sistem lattice mobility system ni sebenarnya adalah berkenaan dengan career path yang ada dalam company maupun career path yang ada di dalam sistem pentauliahan kita di Malaysia ni. Di mana lattice mobility system ni sebenarnya dia lebih mesra kepada bukan vertical punya ladder lah. Dia bukan naik engineer 1, engineer 2, engineer 3, engineer 4, engineer 5, itulah dia bukan naik lah. Dia bukan kata junior engineer, lepas tu jadi senior engineer, kemudian manager, kemudian jadi senior manager, dia bukan naik macam tu. So at one time, if you think that so maksudnya you boleh jump to others
other segment, others department, others others Projek step, ke apa, project step. ke apa, either diagonal ataupun horizontal instead of only one path, iaitu vertical. That is what I put it in the latest mobility system lah. And then kalau Engineer Firdaus punya pandangan, what kind of attitude in term of career path yang company mahukan? Adakah company tersebut mahukan career path yang suitable dengan company dia sahaja, ataupun dia nak candidate itu present kat dia, okay, hi, my career path will be blah 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 blah. Apa dia sebenarnya? You rasa macam mana? Sebelum tu I want to ask you something lah. Okay, jawapan saya akan ni lah. Saya Boleh? akan bagi nanti lah. But I Baik. just want to ask you pendapat lah. Baik. Okay, adakah bila, okay, katakanlah macam saya ni graduate, okay, Mhm. do you think sekarang ni, okay, sekarang ni lah, sekarang dengan zaman AI, zaman teknologi apa semua, do you think career path boleh, bila dia bekerja dengan satu-satu syarikat, do you think career path dia ditentukan oleh majikan dia, ataupun dia sendiri boleh estimate, okay, within 10 years saya nak jadi macam ni, within 20 years saya nak jadi macam ni. Kalau dulu saya, zaman saya tak ada apa-apa ni, saya tak tahu sangat career path saya. Ikut pada bos saja. Bos kata okey macam ni, baru kita jadi. Kan? Kita tak ada Yalah, internet. yalah. Betul. Internet Zaman tu kita punya reference adalah senior, bos. senior, bos dan kitab-kitab lama yang senior ataupun bos rajin simpan tulis nota mereka, kita ambil photostat and baca and rebus minum. Lebih kurang macam tu lah zaman tu. What do you think? Adakah dah berubah dunia? Adakah paradigm tersebut dah berubah pada pendapat you? Okay, good question. Terima kasih. Saya sebenarnya pada masa sekarang saya sebenarnya ingin menyampaikan mesej ni kepada semua, baik daripada lepasan SPM maupun tahun pertama sehingga tahun akhir, termasuk juga dengan siapa-siapa saja yang ada diploma nak sambung buat degree ataupun nak konvo besok, tolong kenal pasti bidang anda sebagai jurutera apa dan sistem pentauliahan yang ada di dalam Malaysia. Paling kurang dalam Malaysia lah. Melainkan memang bercita-cita nak bekerja sebagai expatriate, nak pergi berpindah Dubai ke, Japan ke, US ke, mana-mana lah, China ke, siapa ke. It's different story whereby you dah duduk sana, dia you have to follow sana punya sistem lah. Tapi kalau duduk di sini, the most important thing adalah you have to know your career path dalam career you di Malaysia. Lebih baik you tie up dengan sistem pentauliahan yang ada di Malaysia. That's my answer. I think it's a very good comprehensive answer. No, the reason why I ask you, because saya nak tie up dengan satu research yang dibuat. Okay. This research saya kena rujuk ni lah sebab saya takut saya tersilap sebut. This research was done by Dr. Hassan Saleh, seorang pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Usahawan. Okay. Dia dibuat pada tahun 2017. You nak share screen ke? Okay. Engineer Firdaus, you nak share screen boleh juga? Ya. You nak share screen boleh juga? I think saya just conteng je ni, saya rasa tak sesuai. Kalau kita takut orang tak boleh baca. Tak apalah, saya just cakap je lah. Kalau saya nak share punya tu boleh juga. Saya nak share dia punya research tu sekejap. Saya boleh, tak ada masalah. Okay. Can I share sekejap? Okay. It takes time. Kejap.
Tak apa. Uh, Sementara tu I think I think tak apalah. I think kalau nak ni nanti it takes time, tak apalah. I think I just cakap sajalah. Okay, boleh. tajuk jurnal dia adalah Do Malaysian Employer Impress with the Skill of Malaysian Engineering Graduate, a Fundamental Study. Okay, dia buat research dekat 195 responden, okay, in Pulau Pinang, Melaka, and Negeri Sembilan. Okay, I don't want to touch about dia punya kaedah research lah, a lot of statistic punya research lah. But I want to, saya tertarik dengan dia punya outcome dia. Dia kata engineering graduate nowadays are very matured, okay, thinking, and always look whatever happened in positive ways, and always prioritize their superiors in job. Maksudnya, dia kata jurutera yang 195 responden ni lah, okay. Saya tak tahu sama ada dia buat, cuma dia tulis ini Melaka, Negeri Sembilan dan juga Penang. Dia tak bagi tahu sama ada pekerja kilang ke, but it's just a manager lah. Dia kata supervisors, bila dia tanya supervisors, dia kata young graduate dia lebih fokus kepada quality of works, okay. Maksudnya you bagi dia kerja, dia lebih fokus kepada hasilkan kerja yang berkualiti daripada dia buat satu kerja nak impress dia punya bos. Okay, this is totally different concept daripada kita dulu. Okay, kita dulu kita buat kerja lebih kepada sebab kita punya main reference adalah bos kita. Okay, jadi kita lebih banyak pada impose dan impressing of our management. But in this new generation, they focus on the how they want to know the positive ways of kerja yang dia buat, sama ada whatever work that you give to them. So ini outcome yang hasil daripada tersebut lah. Baik. So maksudnya dari okay. Saya lupa nak simpulkan. Okay. I think the best ways yang tadi kita bincang yang bab apa tadi tu, yang communication kita bincang berkaitan dengan career path. Sorry. Yeah. I think we tadi saya tanya soalan tadi tu sama ada ataupun kita ditentukan oleh management ataupun ditentukan oleh kita sendiri. I think our young engineer have ways to determine dia punya career path. They want to, they know what they want, okay. Sebab pendedahan dalam teknologi, pendedahan dengan TikTok sekarang ni, kita ada ramai engineer yang buat apa tu TikTok pasal kerja-kerja apa semua kan. Jadi dia less dependent kepada management, okay. Dia cuma perlukan management untuk fine tune dia punya knowledge, dia punya pengetahuan apa semua, okay. Just fine tune saja. Tetapi major thing, contohnya macam kat tempat saya kerja saya sendiri pun ada fresh graduate, kita bagi tahu keyword tu sendiri pun kita tak payah bagi tahu kat dia, okay, you duduk sini ambil kertas apa semua, tak boleh. Tak perlu lagi dah macam tu. Kita cuma just bagi tahu keyword. Macam staff saya pun, saya just bagi tahu keyword, dia boleh balik kat office, kat meja dia boleh type dekat Google and a lot of information keluar benda tu. So rasanya I think this is we dealing with a new generation, okay. Yang rasanya bagus juga, kita boleh save kita punya time daripada panggil satu orang kan tak faham, lepas tu kena cerita balik, you know lah, fresh graduate kan, kita pun pernah fresh graduate kan, kalau orang cakap sekali bukannya kita boleh faham kan, kena 2-3 kali kan. So daripada kita yang kena mengajar, so kita boleh bagi tahu kat dia keyword, you pergi cari kat AI, you pergi cari dekat Google, YouTube ke apa ke, macam mana cara dia orang buat. Sebab engineering ni semua sama je, mana you pergi pun sama saja. Kalau electrical pun, mana part pun mungkinlah sistem dia berlainan, tapi teorinya, practicalnya ada sama more or less lebih kurang sama saja. So I think this is a very good ways of this new generation punya career path lah. Walaupun ada orang cakap kata ini anak muda orang kata ngada-ngada lah, itulah. Pada saya ada pro and con dia juga lah. So itulah saya punya idea mengenai career path ni lah. Thank you. Okay, we move to next one, the attitude, talking about interview knowledge. So kat interview knowledge ni, bila saya cuba fahami, berharap benarlah kefahaman saya, di mana hasrat adalah candidate, orang yang nak minta kerja tu, he know well, if not 100%, he know what the company yang they apply to, what they are doing lah. At least know
what kind of industry that they are Hmm. going to go further, either nak oil and gas Hmm. ke kan, power utilities ke, construction, Ya. construction road, Itu. jalan, highway ke, high rise building ke kan. Ya. So at least I think the interview knowledge tu uh, sepatutnya ada di situ. Hmm. Dan Ya, jangan jadi macam saya dulu. ya, Saya ada kenapa satu kenapa cerita. Ada waktu saya mula-mula dulu lah fresh graduate kan, kita hantar banyak resume kan, pergi banyak company kan. ha Yalah, zaman dulu manalah ada internet. Bukan ada internet tapi very limited sangat dia punya tahun die up 2004 tu. Yalah. Lepas tu saya pergi interview, kadang-kadang satu hari tu tiga empat kami, kita hantar banyak resume. Jadi tiga empat company. Ada satu company tu saya pergi, you tak tanya dia, you tahu tak kami buat apa? Tak tahu. You tak study dulu ke? Kata, manalah kita ada telefon apa semua kan pada waktu tu kan. Kata kan, memang betul lah kita tak buat study dulu. Patutnya kena buat study dululah kan sebelum kita pergi kepada syarikat tersebut kan. Dia buat bisnes apa, dia buat apa, dia operation kan. Memang kena marah lah pada tu, memang tak dapat lah. But it's a good process lah, good learning process lah. Yeah, which is now dengan internet ada website, ada kebanyakan company pun dah ada website. Paling tidak pun Yalah, sekarang ni kalau sambil tengah duk tunggu turn tu, interview tu boleh check telefon kan. okay lah, at least get to know lah, some rough idea dah cukup kan. In Yalah. detail saya rasa melampau lah kalau dia nak tahu in detail kan. Tapi kalau setakat rough idea, I don't think is ni much different. Cuma saya letakkan sini dipanggil reverse due diligence system, menunjukkan bahawasanya bukan setakat attitude yang kata staff ataupun kandidat tu kena tahu apa yang syarikat tu buat, tetapi syarikat tu juga kena bagi tahu apa nama ni, apa yang dia boleh offer kepada kandidat tu, bukan setakat offer dollar and cent, offering in term of what kind of system yang dia ada, dia implement. So berdua benda tu kalau tak ada that kind of system, jadi agak, bukan nak kata pincang, tetapi kita sebab saya berpendapat, masih lagi berpegang pada pendapat di mana manusia dia dia reflect kepada sistem. Kalau dia duduk dalam sistem yang selesa, dia akan jadi selesa. Yes, betul. Kalau dia duduk dalam sistem yang tak bersistem, Wah. jadi sistem tu memainkan peranan. Kalau sistem tu tidak menyediakan environment yang harmoni dan mesra, tak mesra lah jadinya. Itu yang saya masukkan dengan reverse due diligence system tu lah. Kena ada dua dan dia pun kena tahu, masing-masing kena ada lah benda tu. Okay, the last one yang rasanya Kejap. silakan. Okay. Saya setuju dengan reverse due diligence ni sebab kedua-dua pihak macam you cakap lah, okay, you tak payah expect macam bukannya zaman tahun 80-an, 90-an, 2000-an dulu, kalau you minta orang interview you jadi macam raja kan, orang yang interview tu macam minta sedekah kan. Sekarang ni this is not the era. Sekarang ni kita kena ada two-way communication lah. Okay, di samping you orang yang nak interview kena faham syarikat you buat apa, you pun kena faham what the market that you can offer. Okay, kalau orang nak kerja untuk syarikat you, apa yang you boleh offer kepada syarikat you, adakah you bukan sekadar okay, saya nak staff yang macam ni, tapi apa yang kita boleh offer untuk long term planning. Sebab sekarang ni banyak graduate dia dah tengok pada bukan hanya pada gaji saja, tapi dia tengok pada long term punya career path pada satu syarikat, training. Pendekatan work-life balance ke? Work-life balance, training yang dia boleh dapat daripada syarikat tu, bukan hanya sekadar kerja saja. So I think reverse due diligence is a good, very good punya approach lah. Okay, yang kita ni. Okay. So,
Alright, so next one saya rasa ini part yang paling letak yang paling last. Seberat sikit sebab dari segi attitude dikatakan creative and critical thinking. So dekat creative and critical thinking, saya letakkan cognitive offloading system. So sebelum saya hurai panjang, kalau sekiranya engineer Firdaus ada nak share something atau what do you think about it? Yeah, I think macam saya cakap tadi, kita sekarang ni the world have changed kepada AI apa semua. We need to have apa ni orang kata, more deeper understanding of the creative and critical thinking. We need to be away ahead daripada apa sistem yang ada lah, okay, AI apa semua. Sekali lagi saya suka based on research yang orang pernah buat dulu. Okay, silakan. Ada satu research dia teaching soft skill in engineering education, okay, Okay. tapi yang ni dekat European punya perspektif lah, tahun 2020 dia buat research. Alright. Dia kata sekarang ni we are not talking about this three punya skills dah tau, okay. Kejap saya scroll tengok. Dia cakap, dia kata it's not about technical skill saja tau. Kita sekarang ni kita dah ada 5 pecahan kepada engineering sekarang ni. Engineering punya ni lah. So the first one is the technical skill, okay. Intrapersonal skill. Intrapersonal ni maksudnya macam mana antara kita control diri kita, okay. Contohnya being positive, sense quality of work. Sebab kita sekarang ni kita bercakap tentang mental health, okay. Then interpersonal skill, okay. Interpersonal skill I think kita tahulah macam mana handle meeting, cara bercakap. Tetapi intrapersonal skill pun penting juga, okay. Itu yang then kemudian problem solving skill, okay. 4, okay, saya sebut tadi, technical skill, intrapersonal skill, interpersonal skill, problem solving skill, dan yang kelima ni agak menarik adalah metacognitive skill. Dan apabila dia buat research, dan metacognitive skill ni dapat ranking paling tinggi daripada kesemua skill-skill yang penting tu. Metacognitive skill ni adalah maksudnya cognitive skill, tetapi apa yang you punya personal punya skill untuk assist kepada technical skill tu. Contohnya macam you punya critical and analytical thinking about engineering, innovative punya thinking, high level thinking, okay, evaluating information particle when making decision, willingness to learn. So ini lebih penting daripada kesemua. But of course yang keempat-empat lagi tu penting, tetapi this is more higher level daripada apa ni orang kata keempat-empat tadi itulah yang boleh outstanding you daripada engineering punya part lah, when they focus. Dan sekarang ni fokus pengajaran engineering, education engineering soft skill adalah berkenaan dengan metacognitive skills di Europe sekarang. Okay, so this is the focus now. Bila kita cakap tentang metacognitive lah, maksudnya macam saya cakap tadi lah, apa maksud metacognitive tu. Sebab kita must understand when we become engineers, okay, we actually apa-apa bila jadi problem, kita tak boleh salahkan manusia, kita kena salahkan sistem. Sebab apa? Kalau kita kalau kita salahkan manusia, there will be no invention. Contohnya macam ni, kita bawa kereta masuk simpang tak bagi signal, okay. Kalau kita salahkan manusia, there will be no invention. Tetapi kita as engineer, we think about different ways, okay. Macam mana kita nak design kereta supaya dia masuk simpang automatic, dia bagi signal sendiri. So sebab salahkan manusia bukan kerja engineer, itu adalah kerja mungkin JPJ ke pegawai polis ke, okay. Itu that is another thing lah. Okay, contohnya macam terjadi kemalangan kan, terjadi kemalangan. Bila terjadi satu-satu kemalangan, kita thinking of 4 different ways of kita tak tahu apa punca je. Kita satu-satu kemalangan lah, okay. Dia akan ada 4 faktor dia. Yang pertama manusia, driver tu,
okey, ataupun keadaan persekitaran, okey, ataupun kereta ataupun kenderaan itu sendiri, penyebab, okey, ataupun keadaan jalan, okey. Manusia dan keadaan persekitaran, that is not engineer punya way of thinking. Okey, engineer punya way of thinking ada dua. Sama ada kereta tu penyebab, engineer mechanical lah, ataupun keadaan jalan tersebut, engineer civil. Okey. Baik. We need to have this kind of creative and critical thinking. Seperti kita tahu sekarang ni kita punya subjek apa tu RBT tingkatan 1, 2, 3 pun kita dah go for apa tu kata kita creative thinking, okey. Kita think of by apa tu by pecahan apa semua. So this is a very good subject lah yang kita boleh think asas kepada seorang engineer on how to have this creative and critical thinking. Okay, so Baik. I think that is my inilah. Okay, saya ada take note tadi. Terima kasih banyak Engineer Firdaus, menarik, dan saya nak terang sikit sebenarnya berkaitan dengan kognitif cognitive offloading system, di mana sebenarnya tu saya nak tanya tu, cognitive offloading tu menarik tu konsep tu. Konsep ni cognitive offloading system, dia bukan on-load, dia offload. Dia offload. Offload ni maksudnya bila kita bercakap berkaitan dengan kreatif dan critical thinking, dia very big issues. Saya banyak kali saya bagi tahu dalam bukan kuliah, dalam podcast ataupun dalam video saya lepas-lepas lah. Kita sebagai seorang jurutera, kita berkarya. Bukan karya main macam muzik. Kita kena pandang sudut di mana kita jurutera, apa yang kita hasilkan adalah sistem. So karya kita adalah sistem yang kita bina, yang kita olah, ataupun yang kita tambah baik. Itulah karya jurutera kita. So kalau nak jadi jurutera yang kreatif ataupun critical thinking dalam tu, sepatutnya jurutera-jurutera ini dibebani dengan syaratnya penyelesaian masalah, ataupun dengan syaratnya menggunakan otak, memikirkan strategi, menyusun dan membuat fokus ataupun pakai sistem, membina sistem, menyelesaikan masalah sejagat. Berbanding jurutera tadi ni itu yang kata offload, yang maksudnya offload daripada kerja-kerja clerical. Okey. Menarik. Jadi offload kerja-kerja clerical, kerja-kerja key in data, kerja-kerja benda yang okey, sekali-sekala ataupun part of it is okay, kita faham. Tetapi kalau menjadi rutin, hari-hari tak guna. Dia dah jadi macam, you nak jadi engineer ke? Tak ni, you engineer ke ni? Kan? Kalau kita nak ambil doktor, kalau you setakat you tak practice as a doctor, kan? You hanya duduk buat surat, buat polisi, bukan salah, tak salah. Memang memerlukan juga, tetapi as an engineer, you ada peluang untuk berkarya. Karya tu apa? Karya itu adalah you macam mana you nak selesaikan masalah itu. Sistem yang sedia ada adalah hasil binaan jurutera sebelum ini. Mungkin dah mati, ataupun dah tak ada, ataupun dah obsolete, whatever. Now you adalah jurutera sekarang. Now you are an engineer. You are supposed to upgrade atau enhance ataupun give a magic touch to that system untuk baik. Bukan, tetapi tak perlu. Kalau you jurutera, you tak perlulah you nak invent the wheel. Kalau nak inventing the wheel, bukan jurutera. Kan? Tapi you kena understand benda tu. So benda-benda simple basic macam ni, yang bila saya kata cognitive offloading system tu ada, di mana kita kena specify sistem yang mana clarified dah betul-betul. You as an engineer, this is your scope, and this is perlu you punya kefahaman otak you banyak, bukannya clerical, benda-benda yang mungkin tak perlu dah kot.
Ya, ya, saya pengalaman saya memang saya pernah jumpa engineer yang even dalam tempat saya bekerja sendiri pun, kadang engineer tu, dalam construction ni kita ada banyak buat test, okay? Hmm. Especially kita buat konkrit apa semua kan, kita test Hmm. konkrit ni setiap hari kita buat. Kadang-kadang satu hari kita buat konkrit tu punya crush tu, kita punya cube crush. Kadang-kadang satu hari sampai 20-30 cube tu kita crush. Jadi dia bila ada satu engineer saya pernah deal lah, dia Hmm. kata tugas dia hanya masukkan result crushing tu ke dalam Excel. I think Hmm. this is not your job. Ini bukan level engineer punya tugas. You Hmm. punya Hmm. tugas adalah, itu lab technician punya tugas. Okay, you punya Hmm. tugas adalah you kena buat analisis, okay, Hmm. predictive, okay. Hmm. Apa tu orang kata, probability, bila Hmm. ni dah ada result banyak ni, Hmm. statistik, apa Hmm. apa kebarangkalian akan terjadi lagi fail pada masa hadapan. So this is Hmm. your task, bukannya kerja masukkan data. Kalau masukkan data ni like technician pun boleh kata, Hmm. rugi you punya knowledge. Sebab benda tu ada, teknologi, bukan teknologi lah, apa, ilmu tu ada, memang ada bagaimana nak buat statistik apa semua, but tak digunakan. Dia cuma tugas adalah apa tu, masukkan data aja. I think this is not the engineers ways of doing things. Saya Yeah, setuju. I think this cognitive offloading is very very good concept. Ya, insyaAllah, hopefully that this kind of semua lima sistem ni are in place dekat syarikat. So sebagai seorang jurutera baru ataupun bakal jurutera ataupun jurutera yang nak jadi lagi lama, you have hak untuk tanya dan pastikan sistem tempat you bekerja itu menyediakan satu sistem yang suitable dan reasonable enough, compared dengan tak bersistem. Baik, Engineer Firdaus, saya nak wrap up, di mana ada banyak isu yang kita kupas. Cuma yang menariknya kali ini kita sembang, kita tidak menyentuh dari segi duit sebab sebab kita dah bagi saya lah pendapat saya, kita sebagai jurutera kita mempunyai tahap pemikiran yang we do have our standard of thinking. Kalau setakat nak sembang kata at the end of the day orang pilih gaji juga, tak salah. Tak salah, itu kan salah, tapi kita faham dan kita hormat tahap pemikiran yang setakat tu. Satu lagi juga, ada juga bukan argument tetapi cakap-cakap yang mengatakan bahawa tajuk kita malam ni sistem versus attitude, dia sinonim dengan dipanggil chicken and egg. Yang mana nak dipersalahkan. So kita pun tidak menyentuh isu tu kerana kita faham sebagai jurutera, kita faham di mana sistem akan menyebabkan behavior itu bertindak. Kita tidak menyentuh soal chicken and egg, kenapa manusia berattitude macam tu, cipta sistem macam tu. Kan kita tak menyentuh sebab tak apalah, kita bagi mereka yang ada kelapangan bincang benda tu, kan. Kita sebab sama kita ambil pendekatan, kita tengok sistem kehidupan kita pun di mana manusia akan terpengaruh dengan keadaan sekeliling, cuaca, kan. So insyaAllah kita berjumpa lagi di lain ni. Sekejap, saya nak tanya tu. Okay, so sekarang ni kita dah 27 hari bulan 12 dah, Baik, 2025. baik. Itulah, sebelum kita menutup ni ada satu bab sikit lah saya nak tanya ni. Ya, Okay. ya. Pada pendapat Tuan Amri lah, Ramli, Ya, ya. what do you think? Okay, saya mulakan dengan saya dulu. Saya rasa sepanjang tahun ni, apa yang saya perhatikan, kita yang berkaitan dengan jurutera lah, isu-isu yang jurutera, just sebab kita nak wrap up balik lah, okay, sebab I think kalau ada next session of podcast mungkin tahun baru lah kan, so new issue. So kita nak wrap up balik mungkin isu yang berlegar sepanjang 2025 ni pada saya adalah dua isu lah. Okay, Baik. yang pertama berkenaan dengan isu
Datuk Seri Utama Tunku Zafrul yang mengatakan bahawa jurutera kita agak kurang kepakaran. So Okey. ini trigger a lot of respon daripada pelbagai pihak lah, especially kejuruteraan lah. So ini Baik. antara satu isu panas. Dan yang kedua adalah amendment REA yang saya Akta. rasa Akta, Registration of Engineers Act, yang banyak pihak, banyak persatuan, banyak badan-badan yang dah bagi feedback mengenai cadangan pindaan. Okey, kita dapat lihat mengenai cadangan pindaan tu banyak isu penukaran yang akan terjadi. Okey, saya rasa Tuan Amri pun dah pernah discuss isu ni kan. Dua tiga kali kan discuss isu ni. So kita tak tahu pindaan ni bila akan terjadi. Saya expect dia akan selepas hari raya kot tahun depan. Mungkin pindaan yang proses itu saya punya expectation sajalah. I don't know lah betul ke tidak tu saya tak pastilah, tapi rasanya macam lepas raya tahun depan lah kot. Itulah dua isu yang saya nampak kita boleh wrap up tahun ni mengenai isu jurutera. Mungkin you ada daripada segi you. Baik. Terima kasih banyak Engineer Firdaus. Menarik. Sekiranya bersetuju, saya nak tambah satu lagi tajuk yang tahun ini juga. So kita ada yang pertama, kita ada tajuk berkenaan dengan Tengku Zafrul punya statement. Ya, betul. Yang tak cukup pakar tu. Yang kedua, kita mendengar kata ada pindaan akta. Cadangan pindaan. Yang ketiga, isu yang sama kita mendengar tahun ni diulang juga berkenaan dengan jurutera miskin. Sekiranya Engineer Firdaus ada masa, apa kata kita buka benda itu selepas kita tutup session. Kita tutup dulu session sistem versus attitude ni dulu. Okey, dan lepas ni kita sambung insya-Allah berkenaan dengan wrap up tadi. Boleh? Boleh. Tak Baik. ada masalah. Kalau begitu, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi mendengar rakaman ini. InsyaAllah temui kami satu lagi rakaman seperti mana Engineer Firdaus punya cadangan untuk melihat setelah wrap up 3 isu yang kita cuba sembang lepas ni. InsyaAllah berjumpa lagi bersama saya Engineer Amri dan Engineer Firdaus dalam Engineer Jurutera Anda podcast akan datang. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum.